lampu solar yang model ni serius baloi gila. Kalau korang tengok design nipis, body pula besi tau. Design ni saya tak pernah pakai lagi. Saya cuba beli sebiji, bila sampai dah lah design nipis, warna hitam lawa macam ni, body pula besi, dia boleh tahan lama. Lampu solar guys, lampu yang cas guna cahaya matahari. Kalau korang nak jimat bil elektrik, pakai lampu solar macam ni tau. Sebab lampu ni waktu siang dia cas guna cahaya matahari. Cahaya matahari ditukar kepada tenaga, simpan dekat dalam bateri lampu ni. Bila malam pula yang paling best, korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Lampu ni akan automatik nyala. Kalau korang tinggal rumah, tak risau rumah gelap guys. Tak payah nak balik rumah untuk buka tutup switch. Kalau yang model ni dia tak ada pakai reflektor tau. Tapi waktu malam korang tengok cahaya dia ni cerah tau. Satu biji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Sebab lampu ni saiz besar tau. Saya beli watt yang paling besar. Dapat pula panel besar macam ni. Kelebihan panel besar macam ni, bila waktu mendung, dia boleh cas lampu dengan cepat tau. Jadi waktu mendung dia tetap dapat hasilkan tenaga untuk penuhkan bateri bahagian dalam sini. Kalau yang model ni dia lawa, jadi korang boleh letak dekat garaj kereta, letak dekat depan rumah semua. Saya rasa yang ni lampu solar yang paling lawa saya pernah beli. Tak tahu design baru ke apa, tapi design ni saya tak pernah pakai. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, boleh check yang model ni tau. Memang baloi, puas hati, body besi. Tapi korang kena beli watt yang paling besar, baru dapat panel besar macam ni. Baru lagi baloi. Lampu besar, panel besar. Jadi lampu ni saya letak dekat link video. Korang boleh check out sekarang guys.